Tuan-tuan kalau faham Ibnu Umar ni siapa dia? Kan? Kalau sebut Ibnu Umar, orang akan faham anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa dia? Abdullah bin Umar Al-Khattab. Tapi sebenarnya bukan Ibnu Umar, Ibnu Amru. Kan? Iaitu Abdullah bin Amru Al-As. Jadi sedikit pembetulan di sini. Kan? Tapi Ustaz yang dia kata riwayat Imam Ahmad apa semua, yang tu ada lah. Yang tu ada, tak ada masalah apa. Kan? Cumanya bukan Ibnu Umar tapi Ibnu Amru. Siapa agak nama dia apa? Abdullah. Dua-dua tu Abdullah. Abdullah bin Amru. Kan? Yang ni lah yang kita baca ni, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha. Baik, mata'iha. Dalam riwayat Imam Muslim, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sikitlah. Beza di segi matan dia agak beza. Itulah. Tapi bukan daripada Ibnu Umar tapi Ibnu Amru.